AI Podcast. Selamat kembali semua. Hari ni kita nak bedah siasat satu sumber yang agak menarik ni. Ia transkrip video YouTube Success Summed Up yang sentuh pasal idea 4-hour work week. Sumber ni macam cabar terus cara kita fikir pasal kerja 9 ke 5 tu lah. Katanya ada cara nak reka hidup kita semula. Jom kita tengok apa intipati penting dia untuk anda. Ya, betul tu. Apa yang paling ketara dari sumber ni kan, dia terus sentuh pasal satu masalah besar, perangkap masa. Tahu tak, macam mana kita ni selalu rasa macam terperangkap. Kita tukar masa kita, aset paling penting tu, dengan duit. Tapi jarang sangat kita berhenti dan tanya, ini ke hidup yang aku nak sebenarnya? Sumber ni kata, ada jalan keluar sebenarnya. Menarik. Mula-mula lagi sumber ni dah direct kan. Dia kata sistem kerja tradisional yang duk suruh kita kerja keras tu sebenarnya macam satu perangkap. Kita macam kerja benda yang sama je seumur hidup. Dia lontarkan satu soalan cepu mas lah. Kalau kerja keras tu betul-betul menjamin kekayaan, kenapa tak semua orang dah kaya raya? Kan? Jadi alternatif dia, kena kerja dengan lebih bijak. Betul. Konsep kerja bijak dalam sumber ni, dia berdiri atas beberapa idea teras. Pertama, leverage atau daya ungkit. Maknanya, kita kena bina satu sistem yang boleh gandakan hasil usaha kita. Contohnya, macam mungkin cipta produk digital, buat sekali boleh jual banyak kali. Atau bina pasukan, supaya operasi jalan walaupun kita tak ada kat situ 24 jam. Jadi pendapatan kita tu taklah terikat 100% pada berapa jam kita kerja. Okey, faham. Maknanya bukan sekadar kerja kuat macam biasa lah ya. Kena ada strategi. Apa lagi selain leverage tu? Guna teknologi untuk uruskan kerja-kerja remeh yang asyik berulang tu. Cuba fikir pasal macam autoresponder untuk email atau sistem FAQ automatik untuk pelanggan. Benda macam ni jimat masa banyak tau. Lepas tu yang ketiga, outsourcing, penyumberan luar. Kita upah orang lain, mungkin pembantu maya ke apa kan, untuk buat tugas-tugas yang tak semestinya perlukan kepakaran unik kita. Macam kerja admin ke, urus media sosial ke. Jadi masa kita yang berharga tu boleh fokus pada benda yang lebih penting, lebih strategik atau benda yang kita memang suka buat. Menarik tu. Jadi ini semua macam alat-alat untuk kerja bijak tu lah ya. Dan ini bawa kita ke idea besar yang seterusnya dari sumber ni kan. Pasal reka bentuk gaya hidup. Yang ni saya rasa ramai pendengar kita akan tertarik ni. Bunyi macam idaman lah. Apa sebenarnya kata sumber ni pasal ni? Yang ni memang dia punya game changer. Sumber ni gesa kita ubah soalan kita. Bukan tanya kerja apa nak buat. Tapi kena tanya dulu, hidup macam mana yang aku nak jalani? Dalam tu, kita rancang dulu kehidupan idaman kita tu. Nak duduk mana, nak buat apa setiap hari, nak bebas travel ke mana-mana ke. Lepas dah ada gambaran tu, baru kita fikir, macam mana kerja atau bisnes aku ni boleh sokong gaya hidup ni. Bukan terbalik tau. Selalu kita buat kerja dulu, baru cuba sumbat hidup dalam sisa masa yang ada kan. Idea macam kerja dari mana-mana je, atau location independence tu, itu sebahagian besar lah dari konsep ni. Wow, ini macam terbalik habis cara fikir biasa kita. Tapi, macam mana nak buat semua ni? Maksud saya, macam mana nak tahu apa yang patut di-outsource, apa yang patut automasi? Macam banyak benda je nak kena fikir. Kat sinilah prinsip 80-20 tu masuk. Sumber ni memang tekankan pasal prinsip ni. Pareto Principle orang panggil. Ringkasnya macam ni lah. Selalunya, 80% daripada hasil yang kita dapat tu datang dari hanya 20% usaha kita je. Jadi kuncinya ialah, kena kenal pasti dulu mana aktiviti 20% yang paling bernilai tu, yang betul-betul bagi impak besar. Lepas dah tahu, kita kena cuba sedaya upaya untuk sama ada hapuskan terus atau otomasi atau delegasi. Baki 80% kerja-kerja yang kurang penting yang tak banyak bagi hasil tu. Okey. Jadi ini macam cara nak tapis lah ya, supaya tenaga kita fokus pada benda yang betul-betul penting dan bagi hasil tu. Kiranya bukan pasal jadi malas lah ni, tapi pasal jadi super efektif. Macam tu. Tepat sekali. Fokus pada vital few, yang sikit tapi penting tu bukan trivial many, yang banyak tapi remeh. Betul. Tapi kan mesti ada yang dengar ni terfikir, senanglah cakap. Mesti ada rasa macam
takut nak ubah. Takut nak ubah cara kerja yang dah biasa, takut tak jadi, takut apa orang kata nanti. Sumber ni ada sentuh tak pasal halangan mental ni semua? Ada. Dan ini memang poin penting. Sumber ni akui ketakutan tu memang penghalang terbesar. Biasalah tu. Takut gagal, takut hilang pendapatan tetap, takut nampak pelik depan kawan-kawan, keluarga, macam-macam lah. Tapi, apa yang sumber ni cuba sampaikan ialah selalunya ketakutan tu nampak lagi besar dalam kepala kita berbanding realiti sebenarnya. Kita yang lebih-lebih kan? Masuk akal juga tu. Jadi, apa cadangan sumber ni untuk kita atasi rasa takut tu? Ada tips ke? Dia ada bagi macam satu formula praktikal sikit lah. Boleh cuba. Pertama, definisikan ketakutan tu. Spesifik. Apa sebenarnya yang kita takutkan? Tulis biar jelas. Jangan biar dia kabur je dalam kepala. Kedua, tentukan senario paling teruk yang realistik boleh jadi, bukan yang drama queen punya tau, yang realistik. Selalunya bila kita fikir betul-betul, alai, tak adalah teruk sangat macam kita duk bayangkan tu. Ketiga, cari jalan penyelesaian atau cara nak bangkit balik, nak recover. Kalaulah senario teruk tu betul-betul jadi, buat plan B siap-siap. Dan yang paling-paling penting, sumber ni tekankan, tindakan. Kena buat sesuatu, walaupun langkah tu kecil je. Sebab tindakan itulah ubat paling mujarab untuk lawan rasa takut. Dia macam pecahkan kitaran fikir, takut-takut, tak buat apa tu. Okey. Jadi banyak jugalah yang kita dapat kupas dari sumber ni, ya. Kalau nak simpulkan sikit lah kan, mesej utama dia tu bukan semata-mata pasal kerja 4 jam je seminggu secara literal kan, tapi lebih kepada macam mana kita nak ambil balik kawalan masa dan hidup kita. Itu yang penting. Pasal reka kerja kita tu biar ikut acuan hidup idaman kita, guna alat-alat macam leverage, automation, prinsipal 80-20 tu. Sumber ni nampak macam bagi satu plan tindakan yang boleh dibuat, bukan angan-angan kosong je. Betul tu. Dan mungkin sebagai penutup, sebagai renungan untuk anda yang mendengar ni, satu soalanlah yang diilhamkan dari sumber ni. Kalau anda boleh mula reka hidup ideal anda hari ini dengan fokus utama pada kebebasan masa, apakah satu tindakan paling kecil yang anda rasa anda boleh buat sekarang? Bukan esok, bukan lusa. Sekarang. Untuk sekadar menguji ke atau mula gerak sikit ke arah tu? Apa dia agaknya? Cuba fikirkan.